Maknanya apa? Kalau kita pilih nak memaafkan, boleh tak? Boleh. Kalau kita tak nak maaf, boleh tak? Pun boleh. Pasal apa? Hidup ini kita yang menentukan. Nak masuk syurga ke nak masuk neraka? Nak pahala ke nak dosa? You decide. Sebab itu bila you decide, kita buat keputusan nak memaafkan orang ni. Kita tak kata jangan ikut perasaan. Kalau ikut perasaan sedih tak? Sedih. Sakit kerana kesedihan nak memaafkan ni tuan-tuan puan. Tak payah cerita, tanya orang-orang yang pernah terluka, kan? Apatah lagi yang datang daripada orang yang tersayang. Tapi begitu ayat ini datang, memberikan perhatian, memberikan kita sebut, memberikan panduan kepada hati kita. Sampai bila aku nak sakit hati orang ni, kan? Sampai bila kita nak dendam? Maka kita ambil kesempatan Ramadan ini. Kalau adalah hati kita ini pernah dilukakan, tuan-tuan dan puan-puan, berilah kemaafan kerana Allah. Kerana di akhir nanti Allah sedang menawarkan kepada kita, mai aku nak ampun dosa hang ni. Pasal apa? Kerana kesudian hang memaafkan orang. Kata Nabi SAW dalam satu hadis, siapa yang nak memaafkan orang di saat dia boleh balas, Allah Ta'ala akan memberikan kemuliaan kepada dia. Kita bukan tak boleh balas, boleh je.